Okey, rajah 7 menunjukkan garis lurus PQ QR RS dilukis pada suatu satah secara tulisan. Ini ada. Okey, kemudian garis lurus QR adalah selari dengan faksi Y. Dia selari dengan faksi Y. Dan PQ adalah selari dengan RS. Samaan garis lurus SR ialah ini. Ini samaan garis lurus begini kan. Okay, find the equation of the straight line PQ. Okay, dia suruh cari persamaan bagi garis lurus PQ. Okay, awak dah tahu kalau dia, saya ingat jadi ke bawah, samaan dia masih Y sama dengan MX tambah C. Okay, pandai. Okay, sebab dia turun kan, dia kiri ke kanan dia turun, maknanya M dia ni mesti negatif. Sebab dia turun. Okay, first kali kalau awak nak cari persamaan, first awak kena cari M. Kedua awak cari C. Kemudian awak masukkan balik M dengan C. Okay, nak cari M ni dia ada dua cara. Yang pertama menggunakan dua titik pada garisan PQ. Yang ni dia ada satu titik. Kat sini ada satu koordinat kosong tapi tak tahu Y dia. Maka dia tak ada dua titik kan. Kita tak boleh cari menggunakan dua titik. Satu lagi cara kita boleh menggunakan dua titik pada garisan selari dengan ni. Mana dia? M bagi PQ sama dengan M bagi SR. Okay, awak nak tulis ni. M bagi PQ adalah parallel dengan M bagi SR. Okay, M bagi SR ni awak boleh tentukan tak? Okay, yang pertama ada tak dua titik ataupun dua koordinat? Tak boleh. Okay, kalau tak ada dua koordinat, dekat PQ tak ada dua titik, dekat SR pun tak ada dua titik. Okay, cara yang lain awak gunakan persamaan. Okay, adakah persamaan ini dia bentuk dia sama dengan persamaan umum? Sama tak? Y sama adalah Y sama dengan MX tambah C. Maka M dia adalah ni. Kita tak nak C dia, sebab C dia ni kat sini 4. Pintasan Y 4. Ni adalah C. C adalah pintasan Y adalah 4. Dia nak M dia, sebab M dia yang sama. Jadi M dia negatif 2. Maknanya di sini awak boleh terus buat M dia sama dengan negatif 2. M ni sama dengan M bagi PQ. So sini satu markah. Okay, bila dah dapat M, awak masukkan Y sama dengan MX tambah C. Masukkan M negatif 2. Kan M negatif kan? Maknanya dia betul lah ni, dia negatif. MX tambah C. Okay, dah dapat M, kita kena cari C. Okay, nak cari C ni macam mana? Caranya kita kena masukkan satu koordinat. Mana-mana satu koordinat pada garisan PQ. Mana soalan dia PQ pada garisan PQ. Jangan masukkan pada garisan SR. Sebab soalan ni adalah PQ. Kat mana-mana garisan PQ sama ada kat sini, sini. Mana-mana titik pada garisan tu awak boleh masukkan. Sekarang ni ada satu je, 3, 6. Ni X, ni Y. Y masuk dalam ni, X masuk kat sini. Jadi Y sama dengan 6. Yang kedua X 3 tambah C. Okay, C 6 sama dengan yang kedua dah 3. Yang ke 6 tambah C. 6 pindah seberang, jadi 6 tambah 6 sama dengan C. C sama dengan 12. Ataupun C sama dengan 12. Okay, ni satu markah. Okay, kita tengok C sama dengan 12. So C positif kan? C ni adalah pindasan Y. Logik tak? Logik sebab dia positif. Ni 4, ni 12. Maka logik. So ni tak habis lagi sebab dia nakkan persamaan. Maka persamaan umum adalah Y sama dengan MX tambah C. Awak masukkan M dan masukkan C.
Y ni jangan masukkan apa-apa. M tadi negatif 2, X, C tadi 12. Maka dah dapat markah 1, 2, 3. 3 markah. Okay, yang B, find the x-intercept of the straight line PQ. Okay, ni PQ dengan PQ sama kan? Makna dia kita boleh guna persamaan dia. Ini persamaan PQ. Okay, bila x-intercept, okay, awak ingat, bila x-intercept dia, y mesti kosong. Mesti kosong. Bila y-intercept x mesti kosong. Maknanya kalau x-intercept, tadi ni PQ kan, biasa ni kalau sambung, dia punya x-intercept dia dekat bawah ni. Kalau dekat sini adalah y-intercept, sini y-intercept 12, x-intercept dia kat sini. X-intercept ni mana koordinat dia x, y dia kosong kan, y dia kosong. Okay, pintasan x, y mesti kosong bawah ni, y kosong. So kita guna persamaan dia. Persamaan PQ adalah y sama dengan negatif 2x tambah 12. X-intercept y kosong. Bila y kosong, masukkan kosong dalam ni, awak akan dapat x. Pindahkan negatif 2x tambah pindahan ni jadi tolak 12. X sama dengan negatif 12 bagi negatif 2. X sama dengan 6. X sama dengan 6. Okay, x sama dengan 6. Okay, cikgu nak awak tulis x-intercept sama dengan 6. Okay, ini adalah skema dalam SPM. Ini satu markah. Okay, yang ni satu markah. Kalau dah masukkan kosong ni, satu markah, satu markah. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi kat mana? Ya. Okay, biasanya dekat sini atas ni dia lebih mungkin dekat sini tambah lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6.